Okey tuan, bahagian yang dah ketuk tadi ini dah siap simen tuan. Nak tunggu kering lagi. Lepas tu nanti kami nak primer lah tuan. Bagi masa sikit tuan, nanti saya update lah kalau dah siap. Assalamualaikum tuan. Ini dah siap cat tuan, tapi belum kering lagi lah. Ini kabel minyak petrol. Ini yang bonet belakang lah kan. Ini dia punya kristal dah effect dah. Tuan boleh tengok macam ni lah. Ini belum polish lagi ni, nak tunggu kering sekejap. Keadaan dia macam ni lah tuan. Lepas baru siap cat. Nak tunggu kering dulu. InsyaAllah lah esok dah boleh ambil lah. Nanti saya update semula.